Ada orang cakap, oh aku ni tak perlu kelas, aku tak payah belajar dengan orang, aku dapat daripada ilham, daripada mimpi. So aku dah tukar urut dah. Penting ke tak sebenarnya kita belajar mengurut daripada kelas yang proper, walaupun kita dapat ilham-ilham ni? Memang sebelum ni ramai lah yang cakap urut tak payah belajar, datang daripada mimpi lah, boleh fikir sendirilah dan sebagainya. Pertama sekali, saya percaya benda tu mungkin ada lah, tapi kita tak boleh percaya semua orang. Bukan semua orang cakap tu betul. Ada orang dia hanya ambil kesempatan sebab Melayu ni dia ada ketaksuban kepada benda-benda misteri. Jadi bila kita sebut, oh aku dapat melalui mimpi, walaupun dia belajar dengan bapak dia, tapi orang akan anggap, kau ni something yang lain. Jadi itu akan jadi satu cara marketing untuk orang nampak dia different. Jadi bila kita dengar orang tu dapat melalui mimpi, melalui keturunan sebagainya, kita jangan mudah percayalah. So benda tu tak ada ketentuan betul ke tak. Tapi kalau orang tu belajar, kita dah tahu dia dah dapat ilmu yang betul daripada sumber yang betul lah. Memang belajar, kita nak dapat apa pun kita belajar. Kita nak belajar ABC, boleh ke tiba-tiba dapat ilham? Boleh baca sendiri? Tak. Kita belajar. Boleh ke kita tengok motor dekat depan mata kita, tiba-tiba kita boleh bawa? Tak logik. Kita mesti belajar, walaupun belajar tu dengan ayah dia, dengan kawan dia, dengan abang dia, nak press macam mana, nak brake dekat mana, betul tak? So benda tu takkan tiba-tiba boleh tahu semua benda. Logiknya kita hanya akan dapat naikkan kualiti diri kita, dapat kemahiran-kemahiran baru dengan belajar. Macam itulah cara perpindahan ilmu. Allah bagi Nabi wahyu Al-Quran pun, Allah hantar malaikat Jibril untuk bagi ilmu. Maksudnya ada cara untuk dapatkan ilmu, iaitu melalui belajar. So jangan pandang remeh kepada orang yang belajar, jangan pandang tinggi kepada orang yang dapat tiba-tiba. Belum tentu lagi betul. Kadang-kadang hanya kata-kata, tak nak pergi kelas, nak urut macam Brono, oh saya dapat daripada keturunan. Macam saya cakap tadi lah, kita jangan mudah percaya, tapi kita sentiasa kena berhati-hatilah. Endingnya kita yang akan terima kesan urutan tu. Betul tak? Untuk pesakit lah. Right. Terima kasih cikgu. Okay.